setengah orang ingat macam kalau meninggal je terus pergi ke Mahkamah Syariah atau Parlimen Raya. Dari segi pengurusan harta pusaka tu, kalau katalah ada suami meninggal kan, jadi ke mana hala tuju sepatutnya kan. Yang pertama sekali, cek dululah apa harta yang ada penamaan tu, pergilah. Okay. Itulah dulu. Boleh. Masa si mati hidup dia buat penamaan, kita Dia penamaan. contohnya macam apa? Macam KWSP, tabung haji. Jadi sebab itulah saya nak pesan juga kat sini, kalau suami-suami yang belum ataupun sesiapa sajalah, tak seperti suami belum buat penamaan, kenalah buat penamaan cepat kan. Sebab dia perlukan kos untuk nak menguruskan pusaka ni, perlukan kos. Betul. Jadi penamaan ni dia boleh dapatkan satu dana pantas lah untuk dia nak menguruskan harta pusaka. Cuma kena ingat ada setengah penamaan tu tertakluk kepada faraid. Kena tahu harta mana yang penamaan mana yang tertakluk pada faraid, penamaan mana yang dia sebagai penerima hibah. Kemudian kena lihat apa harta yang si mati tinggalkan dan juga berapa nilaiannya. Kalau si mati meninggalkan harta alih saja, harta alih ni macam kenderaan, akaun simpanan, laburan, saham syarikat, bawah 600,000, Pilihan Raya ada kuasa untuk mengeluarkan surat kuasa lah. Tapi kalau si mati tu ada kombinasi harta alih dan harta tak alih, contohnya rumah ke tanah ke, ataupun dia ada harta tak alih sahaja, maka dia boleh pergi ke pusaka kecil lah, unit pusaka kecil, bawah seliaan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG untuk memohon surat kuasa. Selain daripada tu barulah pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil lah.